Kena ada satu surah yang ia selalu baca supaya benda itu sebati dengan diri dia. Nah, gangguan ke anak-anak kita ke cucu duk menangis tengah malam. Antara amalan dia setiap kali lepas semaya baca ayat kursi. Amalan dia baca wakaf 9. Kita kena berhenti 9 kali. Allahu la ilaha illa hu. Berhenti situ di hu. Al hayyul qayyum. Berhenti situ. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Berhenti situ. Berapa dah? Allahu la ilaha illa hu. Al hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Berhenti situ. Jumpa kode ard tu. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a berarti kata dia wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard berarti kata wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillah. Betul tak? Setiap kali berhenti seduk nafas melalui mulut. Gini nak tunjuk. Allahu la ilaha illahu. Tengok sebut kita seduk seduk kat mulut, jangan seduk kat hidung. Seduk kat mulut. Gini, seduk. Seduk gitu boleh ataupun seduk gini. Ada sebut nah. Akhir sekali lepas pada hak ke-9 wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tengok cara seduk dia ni. Ingat tak? Telah. Akhir sekali lagi mana buat? Seduk dan telah. Seduk. Bunyi tak? Bunyi tak ni? Seduk telah. Kalau nak seduk tu gitu nah. Ke-9 seduk lagu tu. Tiap kali lepas pada semaya. Nampak seduk yang terakhir tu niat ayat kursi itu meresap dalam tubuh dan menghilangkan semua jenis penyakit zahir dan batin. Ayat gitu. Nampak demo nak jadi hatu kita pergi baca ayat kursi. Lari insya-Allah. Ya dua lagi, sama ada kita lagi ataupun dia lagi. Hak tu memang dah. Nampak. Tu ayat kursi dah. Tu kelebihan ayat kursi. Nabi kata siapa dia baca ayat kursi lepas pada semaya, tidak ada di antara dia dan syurga kecuali tunggu mati. Tu kelebihan lain pula. Nah, ayat kursi ni masya-Allah tu hewi kelebihan. Kursi nah. Untuk diri kita ataupun untuk orang lain.